Baru-baru ni PMS datang Pontian tahu dan saya diminta untuk menjaga bagi. Dan seperti biasa, apabila sebuah kawasan itu akan disinggahi oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, pihak PDRM diminta untuk melakukan satu aktiviti yang dipanggil flushing, iaitu kaedah memastikan kawasan yang disinggahi oleh Perdana Menteri dalam keadaan selamat. Tengok tu. Dia pegang-pegang kosin, dia cek atas, dia cek bawah, dan pelbagai peralatan digunakan untuk aktiviti ini. Cuma saya tak tahu apa nama alat tu. Tengok tu, yang tu dia tengok apa benda dia tengok, saya pun tak tahu. Segala celah, segala atas, segala apa sahaja yang dirasakan perlu disemak akan disemak dengan teliti. Kaedah ini untuk memastikan Perdana Menteri kita berada dalam keadaan selamat. Tengok, itulah dia. Apa benda yang dia semak saya pun tak tahu. Dan seperti biasa, saya sebagai pemandu yang diamanahkan, tengok sajalah dari tepi. Perdana Menteri datang naik kereta dan dia terus singgah ke bagi kami. Adalah beberapa perkara yang kami bual. Sementara menunggu ceramah, saya duduk belakang. Dan ini adalah aktiviti yang best. Balik naik helikopter. Ya, Tok Sri, terima kasih datang Pontian. Sebelum lepas bacaan doa oleh Kadi Daerah Pontian. Tengok tu, akak yang bertugas tutup pintu. Dan helikopter pun bakal berlepas. Okay, bye PM. Terima kasih bernama kongsikan momen indah ini.